Terlebih dahulu, marilah kita menadah tangan memohon keampunan dan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya jua dapat kita bersama-sama hadir ke majlis ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta para anbiya dan umat-umatnya. Semoga perhimpunan ini diberkati, dirahmati, dan pelancaran ini juga akan dianugerahkan kekuatan, semangat dan mencerna minda kita di Proton untuk melahirkan kecemerlangan. Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, dan yang amat berbahagia Datin Sri Rosmah Mansor, yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, Penasihat Proton, dan yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, yang berhormat Datuk Sri Mustafa Mohamad, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia, tuan-tuan yang terutama, duta-duta dan putrajaya tinggi, His Excellencies and Her Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, yang berbahagia Datuk Sri Haji Zainal Abidin Said Muhammad Tahir, Pengarah Urusan Kumpulan Proton Holdings Berhad, dan yang berbahagia Datin Sri Azizan Hashim, yang berbahagia Datuk-Datuk dan Datin-Datin, Dev-Dev kehormat, rakan-rakan penjagaan, wakil-wakil media, ahli-ahli pengarah, dan rakan-rakan setugas daripada Proton dan DRB Highcom, sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, good evening, dan salam satu Malaysia. Dengan penuh tawaduk dan hormatnya bagi pihak DRB Highcom dan Proton, sekalung penghargaan dan penghormatan saya zahirkan kepada yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri kita, dan yang amat berbahagia Datin Sri Rosmah Mansor kerana sudi menerima jemputan dan meluangkan masa untuk bersama-sama kita meraihkan kehadiran satu lagi mercu tanda terbaru Proton yang akan dilancarkan sebentar lagi, iaitu sebuah model sedan keluarga yang diberikan nama Proton Breve. Juga kepada yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, Penasihat Proton, dan yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang kita sayangi, serta para tetamu sekalian yang kita muliakan. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada majlis yang penuh bermakna ini. Yang amat berhormat Datuk Seri dan hadirin sekalian, komited untuk menjadi lebih baik. Itulah janji Proton dalam usia 27 tahun penubuhannya. Sepanjang tempoh itu, Proton telah berjaya mengeluarkan keenderaan pelbagai model dan memasarkannya ke pasaran tempatan dan juga antarabangsa. Malam ini, kita terus melangkah sejarah dengan satu lagi peristiwa yang begitu signifikan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama menjadi saksi kepada kelahiran sebuah sedan keluarga yang mempunyai ciri-ciri kualiti, keselamatan, dan yang akan menepati payawaan dan standard antarabangsa. Pendek kata, sebuah kereta bertaraf global yang berpotensi untuk bersaing di mana-mana pasaran di seluruh dunia. Sebagai seorang warga Malaysia, saya berasa amat berbangga kerana Proton telah menyahut cabaran untuk menghasilkan sebuah kereta global. Usaha ini bukanlah sesuatu yang mudah kerana ia melibatkan pelbagai aktiviti, termasuklah pra-pembangunan yang melibatkan kaji selidik cita rasa pengguna yang ekstensif, yang telah dilaksanakan bukan sahaja di peringkat tempatan, tetapi juga di antarabangsa. Penglibatan para vendor dan pembangunan Breve tidak kurang pentingnya untuk menghasilkan sistem dan komponen keenderaan. Ia dijalankan dengan penuh komprehensif bermula daripada peringkat awalan untuk
membuktikan persefahaman dan komitmen yang tinggi yang menjadikan Preve sebuah kereta yang diperhebatkan dari segi kualiti, prestasi, dan pengadilan. Proton Preve sebagai sebuah kereta yang bertaraf global telah mencabar kebolehan semua warga kerja kumpulan kita di Proton untuk mendorong dan mempertingkatkan lagi budaya prestasi warga kerja Proton ke tahap yang lebih tinggi, lebih efisien, dan lebih dinamik. Alhamdulillah, dengan usaha DIGIS selama lebih 22 bulan, berserta kos pembangunan yang amat kompetitif, iaitu di sekitar 540 juta ringgit Malaysia, dan juga semangat azam yang kental, pada hari ini seluruh warga kerja kita di Proton boleh bangga dengan model terbarunya yang menjadi bukti kemampuan anak-anak tempatan kita yang berdiri sama tinggi dengan pengeluar otomotif antarabangsa. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih saya kepada semua warga kerja Proton kerana telah sama-sama berganding bahu, memerah tenaga dan berkhidmat dengan penuh dedikasi di dalam memastikan kecemerlangan, imej dan keterampilan Proton. Kesemua ciri-ciri ini bila digabungkan dengan harga yang akan diumumkan sebentar lagi menjadikan Preve sebuah kereta sedan yang berupaya memberi nilai ringgit yang terbaik, khasnya kepada bakal pemilik-pemilik Preve serta pasaran umum. Yang amat berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian, kepada semua rakyat Malaysia, Preve akan menemui anda semua di pusat-pusat pameran Proton di seluruh negara mulai daripada esok. Preve juga akan mula dieksportkan ke Indonesia, Thailand dan Australia pada tahun ini juga. Saya ingin memperlawakan semua rakyat Malaysia untuk memandu uji Preve dan mengalami sendiri kehebatannya. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada penasihat Proton yang kita kasihi, yang amat berhormat Dr. Mahathir Mohamad yang merupakan rakyat Malaysia pertama memandu uji Preve dan memberi maklum balas kepada kami tentang kereta ini. Terima kasih atas sokongan yang amat berhormat yang amat berbahagia Tun kepada Proton selama ini. Segala nasihat dan tunjuk ajar akan kami jadikan panduan untuk masa hadapan. Di dalam kejayaan kita menghasilkan sebuah kereta global, kita mestilah memperkasakan kesinambungan, kecermelangan kita. Kita juga patut berfikirkan global sebagai satu penegasan langkah untuk bertindak demi kepentingan pembangunan, kemajuan dan transformasi Proton serta industri otomotif negara. Ini perlu menjadi asas dan panduan bagi kita untuk terus melangkah gagah, mendepani masa depan yang lebih gemilang dan berjaya. Justru, saya mengesah semua peringkat warga Proton untuk menghayati dan menzahirkan ia sebagai satu langkah memperkasakan kesinambungan, kejayaan dan kecermelangan hari ini. Salah satu penanda arah kecermelangan yang penting adalah kualiti. Walaupun kualiti kadang-kadang begitu abstrak, kualiti kecemerlangan Proton adalah diukur dengan penanda aras mengangkatkan imej Proton sebagai the leading car company in the region. Untuk kita sama-sama menuju ke penanda aras tersebut, kita mestilah memperkasakan dan dibudayakan satu budaya dan satu visi. Ini bukan sahaja mampu mengintegrasi dan menyatukan hala tuju kita, bahkan berpotensi menjana komitmen ke arah pengurusan yang lebih efektif dan menyusutkan tekanan kesan jangka masa pendek maupun jangka masa panjang. Saya percaya semua warga Proton mampu memberi komitmen, menzahirkan keikhlasan dan kejujuran, dan untuk kita memacu Proton ke arah kecemerlangan. Intipati memperkasakan kesinambungan ini, kecermelangan membawa natijah bahawa pemekasan kecermelangan ini harus diindoktrinasikan melalui disiplin dan kualiti. Kunci kepada kejayaan sesebuah organisasi bukanlah hasil pemikiran dan tenaga individu tertentu sahaja.
tetapi hasil keikhlasan sumbangan seluruh warga organisasi tersebut. Tidak ada pasukan yang hanya mempunyai seorang ahli sahaja, tetapi lebih dari satu yang tertentu juga menjadikannya satu pasukan. Kecemerlangan dan kejayaan pasukan adalah hasil usaha, keikhlasan dan ketulusan ahli-ahli pasukan tersebut. Begitu juga hakikatnya dengan kecemerlangan Proton. Ianya adalah hasil kerja dan prestasi warga Proton. Oleh itu, saya mengeda kepada semua warga Proton agar berpadu menjadi satu pasukan dan bukannya bekerja semata-mata untuk kepentingan diri sendiri sahaja. Marilah kita terus bersama-sama menjunjung tekad kita itu, iaitu komited untuk menjadi lebih baik dan bersedia untuk bersama-sama mengemilingkan tenaga, pengetahuan serta pengalaman demi membawa Proton kebanggaan kita ke mercu kejayaan. InsyaAllah. Sebelum mengundur diri, izinkan saya sekali lagi mentahirkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak dan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Rosmah Mansor, Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali serta seluruh hadirin sekalian atas kesediaan untuk hadir ke majlis ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah memberi sokongan kepada Proton selama ini. InsyaAllah, dengan berkat doa dan sokongan seluruh rakyat Malaysia, Proton akan terus maju, mengejar aspirasinya menjadi sebuah syarikat yang benar-benar global dan mencipta lebih banyak lagi kejayaan di pesada dunia, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.